Mari beli nak yang masak merah ke, nasi kodok ke, nak ni. Ya, Dik, nak apa, Dik? Cik, saya nak beli, cik. Ya orang miskin. Semak betul. Apa benda kau yang tolak ni? Kau ni aku tengah beratur kan. Kau tunggulah belakang kau ni. Budak gemak. Kau buat apa tu tolong kawan kau tu? Kau ni tak elok balik tolong kawan kau tu. Pergi belakang. Budak gemak ni. Isi ke belakang aja. Cik, saya nak beli, cik. Saya nak beli nasi lemak, cik. Dengan ayam goreng, cik. RM1. Apa, Dik? Oh, ayam. Ayam nasi lemak RM40 ke, Dik? Mari beli ayam masak merah. Ayam ada, mari. Kau apa ni? Kau lah langgar aku. Lepas tu kau nak dapat. Betul tak aku ni anak cikgu disiplin tau. Anak cikgu disiplin yang paling kaya kat sekolah ni. Betul tak? Aku ni, aku malah cakap lah. Betul tak? Aduh. Kau nak cikgu, kau nak potong-potong pula. Dan itu mak kau pula. Mana boleh? Batu tu tak batu lah belakang lah. Banyak lah kau hidup kau belakang. Kau banyak lah kau. Kau boleh tak bagi aku jalan dulu? Kau faham tak? Aku nak orang kaya ke tak? Miskin, kau tepi sikit boleh tak? Cik, bagi saya dulu, Cik. Budak gemak. Yang baju kuning tu Kau tolak member kau ni. Dia tu dah kawal lah. Kau pergi duduk belakang sekarang. Ni budak gemak ni. Duit lah. Kau belakang kau tu miskin lah. Biar dia depan sebab dia nak kaya, okey? Kau belakang. Apa ni? Cik, saya beli dulu. Kenapa cik bagi dia pula? Aduh, saya tahulah dia anak cikgu. Tapi tak adalah macam ni. Tak adalah macam ni. Cik pun satu lah cik ni. Takut dengan mak dia. Takut mak dia. Patutnya kita ikut peraturan, Dik. Saya dah beratur lama tunggu, Dik.